Okay, so today aku akan tag along fishing dengan adik ipar aku, Salman. Macam sebelum ni, kami akan go fishing. I can say ini adalah first time yang aku betul-betul nak try ni. Tapi aku nak bagi tahu korang awal, episod ni aku kurang sikit bercakap dari biasa. Dan aku pun tak perasan benda ni. When I get back home dan tengok balik all the footage, baru aku perasan yang aku senyap je sepanjang hari. So bear with me, there's a lot of VO coming in. So after pergi tengok dia mancing, kita orang pergilah breakfast dulu. Sebelum betul-betul had our long day go fishing. I'll always wonder what is the most optimized way to enjoy breakfast buffet lah kat sini. You know, you don't want to waste the 55 ringgit that you spend makan terlalu sikit dah kenyang. So kalau boleh you want to enjoy all the food yang ada. So you don't feel like you're wasting the money lah. So right now the kids dah pergi ke pool sebelah tempat breakfast ni. Aku masih enjoying the salads. Vibe tempat ni memang it's a good place. You feel like you are cut out from the real world and you are on your own time. So it's actually the first time sampai sini sebenarnya. Walaupun I've been in Port Dickson a few times, never crossed my mind to book this place. And also the breakfast is quite good. Also what's most interesting about this place, you get to see peacock walking around. Sekejap tunjuk kat korang. Lepas breakfast je, aku bawa anak buah aku ni pergi di swimming sekejap. Awalnya bukan the main part for today, tapi part-part yang macam ni lah yang buatkan the trip becoming a trip, just not a checklist activity. Okay, lepas swimming with the kids, aku balik ke bilik Salman. Sambil tu kita orang sambung balik memancing. Kepala ayam lah tu. Tu. Nampak kecil. And like I say, ini first time aku betul-betul memancing. Sebelum ni aku acah-acah je, main baling-baling je. But this time, fishing by the sea. Macam ni. Semua equipment ni, umpan, semua Salman yang provide. Aku ni datang dapatkan feel je sebenarnya. Tak reti pun nak set up sendiri. Kita orang ni memancing daripada tengah hari sampailah ke petang. Lama gila kalau nak dikira kan. Tapi somehow tak adalah rasa bosan sangat pun. Sebab ada something about just duduk je towards this open sea. Inilah kot orang selalu cakap fishing is relaxing. Bukan sebab dapat ikan, tapi that process tu, tunggu tu sendiri. Kau nampak tu? Nampak tak? Itu our next target, ikan todak. So kita orang tengah cuba untuk tangkap ikan todak. Todak tu dah makan dah ikan tu, cuma kita orang make sure dia telan lah. So, ni part yang paling best. Rupa-rupanya, todak ni ikan yang sangat fasi. Dia tak nak makan pun umpan biasa. Umpan yang kami pakai ni umpan-umpun lah. Kadang-kadang kita orang try udang, kadang-kadang kita try anak ketam.
Turns out dia nak makan ikan sahaja. Jadi kami gunalah ikan kecil yang kami dah tangkap awal-awal tadi sebagai umpan baru. Betul-betul rasa macam strategi dalam game. Kena upgrade umpan dulu, baru boleh score. Aduh, ikan todak tu tangkap tu tapi... Personally aku rasa memancing todak ni memang lain level thrill dia tu. Dah cuba beberapa kali, baru dia betul-betul nak kena. Kena ada teknik juga, tak boleh tarik je. Kena biar rasa umpan tu dulu, rasa sentap sikit. Kalau rushing, confirm terlepasnya. Setiap kali line tu tertarik sikit, jantung tu rasa berdegup. Memang addiktif lah aku rasa perasaan tu. And I was glad aku dapat rakam this footage. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga ikan todak pertama aku. And it's also my first real fish. Naik atas. No. Ikan todak. Rasa puas gila. Bukan senang nak dapatkan ni. Sebab dari awal lagi we were looking at the fish, pusing kat sekeliling kami ni. And also this is the first catch in my life, especially by the sea lah kan, macam ni. Memang satu achievement yang kecil, tapi bagi aku sangat bermakna. Ini ikan todak yang kita dapat tadi. Tengok gigi dia. So, dekat waktu maghrib, aku bawa the kids pergi kat tempat fire show semalam. Tak apa, tak buat apa pun. Tengok depan. Enjoy je lah. The last time we were here kat Port Dickson, masa tu okey 1 bulan. 3 bulan. Habis patah 3 bulan. Oh yalah betul. 3 bulan. Dekat hampir 10 tahun lah kan? 9 tahun. Bukan aku tak ingat, cuma my mathematics dia haywire sikit. Dan last night, masa kita orang pergi pusing-pusing kat town ni kan, hotel yang we used to stay pun dah tak ada. Time flies guys, time flies. Tak apa. Nanti kita tour je macam tu lah. Tak lah, nak pegang tangan saya. Oh. Ingatkan sunset kat sini cantik lah kan. Tapi lawak juga. Last sunset yang paling cantik is actually depan bilik kita orang sendiri. Kadang-kadang benda yang kita cari jauh-jauh sebenarnya dah ada dekat depan mata. And aku rasa sampai sini saja vlog ni. Thank you everyone for watching. I'll see you guys in upcoming vlogs. Bye. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi. Dah habis, jumpa di vlog esok.